taubat ni apa sebenarnya kan? In the first place lah. Kalau yang abang faham? Kalau pada saya, dosa tu penyakit. Taubat tu adalah ubat. Macam kita cerita tadi, hati kotor insya-Allah boleh bersih. Hati busuk kononnya boleh wangi. Hati hitam insya-Allah boleh diputihkan lagi. Tapi bila hati mati ni dia sangat bahaya. Macam kita tengok tadi Iblis kan, macam mana hati dia terus mati kerana kesombongan dia. Kalau kita ambil contoh lah, ini metafora saya lah. Laut tu, kita tahu seluas-luas laut tu air dia masin. Tapi dia seluas-luas laut yang masin ni pun belum tentu boleh masinkan seekor ikan yang masih hidup. Tapi bila ikan tu mati, garam sikit je kita letak, dah masin dah. Jadi begitu bahayanya kalau konteks kita nak cakap hati yang mati ni tadi. Sebenarnya betul apa yang abang sebutkan tu. Saya bercerita melalui pengalaman saya. Bertepatan lah dengan apa yang ulama sebutkan, which is ada 3 syarat taubat. 3 syarat. 3 syarat. Pertama ialah meninggalkan dosa. Itu tanda yang kita dah bertaubat. Yang kedua, menyesali dosa tu. Menyesali tu apa? Menyesali tu, kenapalah aku buat, kalaulah aku tak buat. Rasa bersalah yang teramat sangat. Dan yang ketiga adalah meminta ampun pada Allah SWT atas dosa yang kita buat. Ada orang, contoh kalau saya buat salah pada abang kan, saya mengaku salah saya, saya minta maaf, tapi saya buat lagi, dan saya tak menyesal. Adakah itu bermakna saya dah minta maaf pada abang? Betul. Maaf saya tu tak jujur lah. Tak jujur. Ataupun betul. saya, dia tidak istiqamah. Ataupun saya dah tak buat salah kat abang dah. Buat kat orang lain pula benda yang sama. Saya menyesal, tapi saya tak minta maaf kat abang. Tu lagi teruk tu. Tak boleh juga kan? Sombong. Dia syarat taubat tu dia kena complete ketiga-tiganya. Meninggalkan dosa, menyesali dosa, minta ampun pada Allah atas dosa. Buku ni adalah tutorial taubat, macam mana nak taubat, tinggalkan segala dosa, dan apa amalan-amalan yang kalau kita buat Allah ampunkan dosa kita. 360 lebih muka surat, harga asal 30, tapi saya bagi RM20 je dekat TikTok.